wa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung bab yang ke-20. Bab menunjukkan dan menerangkan tentang perkara baik dan menyeru kepada perbuatan benar dan salah. Okay. Kita berhenti setakat menyeru kepada kebaikan ni ada dengan perkataan dan juga ada dengan perbuatan. Ada dalam bentuk perkataan dan ada dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan. Kita dah masuk hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min adamihim syai'a. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang mengajak kepada kebaikan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri, maka dia memperolehi pahala. Ajak kepada kebaikan tu dapat pahala. Tapi bila orang yang buat tu mithlu ujuri man tabi'ahu, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi dia dapat pahala berganda. Satu, mengajak kepada kebaikan tu berdasarkan ayat mana? Berdasarkan beberapa ayat lah yang sebelum ni, itu adalah perintah Allah. Tapi bila orang melakukan apa yang diseru itu, dia dapat pahala mengerjakan amalan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, dapat saham sama banyak dengan orang yang buat. Jadi banyaklah puan-puan, banyak kan. Dan siapa sahaja yang mengajak kepada kesesatan, yang berat ni, waman da'a ila dalalah, sesiapa yang mengajak kepada perkara yang tak betul. Dahlah perkara yang tak betul tu bila kita ajak, dia jadi dosa. Bila orang buat perkara yang tak betul tu, kita pun dapat saham sama. Itu yang penat tu. Kana alaihi minal ithmi, dia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya. Mithlu azami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min azamihim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang menyebabkan sesuatu seperti orang yang mengerjakannya secara langsung dan orang yang mengajak kepada kebaikan itu menjadi sebab, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Begitu pula dengan orang yang mengajak kepada keburukan, baginya balasan daripada orang yang mengikutinya.
Sebab itu guru ni pahala dia besar. Guru ni pahala dia besar. Tapi tak semestinya profession sebagai guru boleh mengajak kepada kebaikan. Ada banyak, semalam cakap-cakap dengan anak-anak muda. Apa yang online semua tu kan, ceramah-ceramah online semua tu memang ada yang memberikan kesan yang bagus lah. Anak-anak muda ni dia berfikir. Itulah kelebihan seorang manusia, sebab dia panggil apa, kita boleh berfikir, menakul kan, boleh buat perbandingan. Walaupun kita dipenjarakan dengan apa, dengan undang-undang, dengan syarat-syarat yang ada di sekeliling kita, tapi manusia ni dia boleh fikir dan dia boleh buat keputusan sendiri. Sebab itu manusia ni bebas kan, iman di dalam ni, apa yang kita nak percaya, apa yang kita nak buat, bergantung kepada apa yang kita faham berdasarkan ilmu, berdasarkan iman. Dia orang kat luar, dia tak boleh paksa kan, dia tak boleh paksa. Kalau kita tengok orang-orang yang memeluk Islam, mereka berada dalam lingkungan yang lain terus lah kan. Tapi sebab mereka berfikir lah. Kita pun macam tu juga. Sebab itu cara Nabi, para Rasul ni, dia bercakap kan, berikan reason kan, ajak dengan baik, silalah berfikir kan. Gitu. Sebab dan sebab itu juga Islam ni tidak boleh dipaksa kan, tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Masuk dengan rela untuk menerima, masuk dengan rela dalam Islam untuk menerima apa-apa yang diperintahkan dalam Islam. Masuk dulu dengan rela. Kemudian yang lain-lain tu kita akan rela lah kan, kita akan rela. Dengan rela hati mematuhi perintah Allah, dengan rela hati meninggalkan larangan Allah. Dalam keadaan kita tahu apa yang ada di sekeliling kita kan, cabaran-cabaran yang ada di sekeliling kita. Satu family nak solat subuh berjamaah, senang ke susah? Satu family nak solat subuh berjamaah, senang ke susah? Senang ke susah? Ada yang senang, ada yang susah. Ada orang jawab susah, ada orang jawab senang, ada jawab tengok situasi, tengok lokasi, berdasarkan situasi, berdasarkan lokasi. Kalau satu family tu pergi umrah, memanglah senang kan, macam tu. Jadi buatlah catatan sikit kan, catatan tu untuk amalan kita lah. Iaitu dalam hadis ni dia meliputi dua perkara. Satunya dengan perkataan, satu lagi dengan perbuatan, dengan contoh, dengan menunjukkan contoh. Dalam hadis ni lah, bukan hadis lain, hadis ni lah. Siapa yang menyeru kepada kebaikan, sama ada dalam kurungan lah, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dengan perkataan ataupun perbuatan. Dalam family kita tak ada banyak ruang untuk bercakap, kan, nak buka kitab dalam family. Mungkinlah kan kita yelah perempuan yang balik ni kan tak buka dah kitab kat rumah, kan, datang sini baru buka. Jadi kita nak menghabiskan Riyadhus Shalihin di rumah, rasa-rasanya tak tahulah macam mana kan. Tapi kita lebih banyak kepada perbuatan lah kan, perbuatan. Apa yang kita belajar ni kita tampilkan dalam bentuk menyeru kepada kebaikan dalam bentuk perbuatan kan. Gitulah. Ada juga sebut-sebut sekali-sekala, ada juga. Tapi kadang-kadang kat rumah ni dia jadi macam, dia bukan tak baca hadis pun, dia jadi blabel. Betul? Sebab itu dia kurang efektif kan, dia kurang efektif.
Nak duduk dengan tazkirah tak sempat. Mak pula nak bagi tazkirah. Kan, mak sibuk nak masak dan sebagainya. Gitulah. Tapi peluang, tapi memang dari sudut dakwah ni, orang yang mula-mula kita kena ajak ialah ahli keluarga kita lah. Kan? Ahli keluarga kita sendiri. Tak ada banyak. Kalau solat tu solat berjamaah. Untuk anak-anak remaja kena suruh dulu solat sunat tu. Kan? Tanya dulu dia solat sunat ke belum. Kalau belum, tak apa, pergi tunggu, kita tunggu. Gitulah. Okey, kita tengok hadis yang kedua dulu. Hadis yang kedua. Wa an Abi Abbas Sah bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'atiyanna ar-raya ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu wadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala aina Ali bin Abi Talib faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai qala fa'arsilu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai wa da'alahu fabari'a hatta ka'an lam yakun bihi wajah fa'atahu rayah faqala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Tengok baris kalau siapa yang ada teks matan hadis itu, alif tu baris kat mana? Uqatiluhum ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Uqa. Dia silap kait. Uqa. Uqa. Ada silap. Mana? Jumpa. Ni. Uqa tiba. Yang tak ada tak apa. Ada uqa betul tak? Ya. Uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Faqala unfuz ala rislika unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am muttafaqun alaih. Benda yang besar, nikmat yang besar bukan senanglah nak dapat. Okay, kita tengok terjemahan dia tu. Abul Abbas Sah bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, esok akan kuserahkan panji ini kepada seseorang yang melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Semalaman orang-orang ramai membicarakan siapakah gerangan di antara mereka yang diserahkan panji itu.
Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Seorang menjawab, "Wahai Rasulullah, dia sakit mata." Baginda SAW bersabda, "Panggil dia kembali." Setelah berada di hadapannya Rasulullah SAW, puan-puan, terjemahan puan-puan tu macam mana? Rasulullah buat apa? Meludah pada kedua matanya. Yang Mudah. Mana puan Hawa? Meludah di mata. Bukan. Tak kena dikta. Kita tengok. Dan mendoakannya. Lalu sembuhlah penyakit itu seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Kemudian dia berikan panji. Panji ni apa dia? Ada terjemahan bendera? Kan. Kalau panji ni bahasa lama lah kalau Melayu, dan dia adalah bahasa Indonesia kan. Panji. Bendera. Ali radhiyallahu anhu pun bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah saya harus memerangi mereka sampai mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah selain Allah?" Baginda SAW menjawab, "Laksanakanlah dengan tenang sehingga kamu sampai ke daerah mereka. Lalu ajaklah masuk Islam dan beritahulah kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang harus mereka laksanakan. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk disebabkan ajakanmu, itu lebih baik bagimu daripada memperolehi rampasan perang berupa ternak-ternak yang paling bagus." Muttafaqun alaih. Kalau puan-puan perhatikan, Nabi SAW dia bercakap mengikut konteks semasa. Perhatikan yang bawah sekali tu kan. Sekarang ni hadis ni dibincangkan di bawah tajuk mengajak kepada kebenaran kan. Mengajarkan kepada kebenaran dan mengajak. Ajarkan, tunjukkan, lepas tu ajak. Jadi Ali bin Abi Thalib ni dua-dua orang buat. Ajarkan, lepas tu ajak. Ajar dan ajak. Tapi yang tertarik di sini ialah, yang menarik di sini ialah dari sudut ganjaran. Ganjaran yang disebut oleh Rasulullah SAW tu sesuai dengan keadaan ketika tu. Sebab apa? Apa ganjaran yang disebut tu? Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Demi Allah, kalau Allah bagikan petunjuk kepada seseorang, bika, dengan sebab kamu yang ajak tu, khairul laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu daripada apa? yang merah. Harta yang banyak. Yang merah. Harta yang merah. Harta yang banyak. Cuma apa? Ghanimah yang sebanyak-banyaknya. Harta yang banyak. Puan Zaitun? Harta sebanyak-banyak. Ghanimah kan? Sama ni. Puan ghanimah. Itu yang masuk surga. Masuk surga ialah dari sudut ghanimah. Sebab dia tengah perang ni kan. Lebih baik daripada ghanimah yang dapat tu. Maknanya besar lah. Dapat ghanimah ni banyak lah kan. Harta rampasan perang. Orang dah kalah. Harta boleh kita laku. Jadi, tapi dapat seorang pun, seorang yang dapat hidayah lebih baik daripada harta yang semua tu. Banyaklah. Ganjaran ni yang Ustazah masukkan di sini ialah ganjaran yang disebut dalam hadis Nabi SAW, dia sesuai dengan keadaan semasa. Keadaan semasa. Sebab apa? Sebab jiwa manusia ni dia fitrahnya dia memang nak tengok orang perempuan, nak kan, contoh jiwa nas. Tapi Nabi SAW
dia didik jiwa tu. Memang kamu nak yang ni, tapi kalau kamu buat yang ni lebih baik daripada apa yang kamu nak tu. Yang dari sudut agama tu. Yang dunia memanglah ada, tapi kalau buat yang tu, dari sudut niat pun, kita pun niat perang ni kan, kita jihad, bermujahadah ni bukan sebab yang tu. Sebab yang tu sementara saja, yang ni lebih baik. Gitu. Dan kalau ikutkan kajian tinggi di aras tinggi, nafs ni dia akan anggarkan keadaan jiwa dia tu, dia akan anggarkan diri dia. Kalau buat yang ni dapat lebih banyak. Jadi memotivasikan diri untuk mencapai yang ideal tu, dengan ganjaran yang disebutkan dalam hadis. Sebab ganjaran ni bila Nabi sebut, maknanya benda tu daripada wahyu. Dan kita tahu bahawa kalau Ibnu Qayyim dia sebut macam ni, yang sakit-sakit kat luar ni memang kerja-kerja ada bahagian perubatan, tapi para rasul ni dia mengubat benda yang di dalam, iaitu nafsu lah. Macam mana dia ubatkan? Nafsu ni dia nak kepada ni, tapi dia didik kan. Didik tu dengan kata-kata, dengan janji yang benar lah. Macam tu. Jadi kita tak boleh lah nak reka-reka janji-janji ni kan. Kalau buat yang ni, dapat yang ni. Mari kita sembahyang subuh jemaah, nanti Allah bagi sekian-sekian. Kita pun reka-reka, tak boleh kan? Tak boleh. Sebab janji itu telah disediakan oleh Allah SWT. Dia beritahu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita nak belajar tu, pasal kita tak boleh nak reka sendiri. Okay, kita tengok huraiannya. Hadis ini mengandungi beberapa faedah, di antaranya sebagai salah satu bukti daripada pelbagai bukti akan keagungan Nabi SAW, iaitu ketika beliau meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib sehingga ia sembuh dan seolah-olah belum pernah sakit. Selain itu, keagungan Nabi yang lain adalah sabdanya, Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dan itu menjadi bukti yang nyata bahawa Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Faedah lain adalah bahawa hendaklah membawa bendera, iaitu simbol dalam jihad. Hendaknya setiap kaum memiliki beberapa bendera. Setiap kaum memiliki bendera, dan manusia bebas memilih kebaikan dan saling berlumba-lumba kepadanya, dan bahawa manusia diberikan sesuatu yang kadang-kadang tidak ia kira sebelum, tidak dijangka. Ini merupakan kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Jadi gini dalam hadis tadi, yang ni Nabi kan, Nabi Muhammad SAW, dia Rasul, dia utusan Allah, dia diberikan mukjizat kan, dia mendapat wahyu. Jadi jangan sekali-kali dia buat sama ni dengan orang lain. Mari wali buat lagu ni, ludah pula atas mata, marah doktor kan, infection pula dah. Tak boleh lah kan, ini lain. Tidak ada kedudukan, wali-wali mana-mana pun tidak boleh menandingi Nabi. Kalau Nabi SAW pun tidak mentadbir alam, mana boleh wali-wali kat bawah ni tu. Yang ulama sebut wali-wali syaitan dengan wali-wali Tuhan Ar-Rahman, Al-Furqan. Baina awliya'i Rahman wa awliya'i syaitan. Perbezaan antara wali-wali Tuhan Ar-Rahman dengan wali-wali syaitan. Banyak terjemahan buku tersebut. Ada perbezaan antara wali-wali Tuhan Ar-Rahman dengan wali-wali syaitan. Satu kitab. Tapi ada orang marah dengan buku tu. Marah tu sebab itu kan. Sebab apa marah? Sebab percaya kepada wali-wali boleh buat macam-macam tu lah. Wali, nak jadi wali dia kena ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau menyalahi Nabi SAW, tak boleh lah dia jadi wali benda lain.
Okey, jadi kita tengok huraian satu-satu. La'atiyanna ar-rayata wadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Saya ingat-ingat hadis seumpama ini kita dah ada kan sebelum ni kan? Cuba tengok yang seumpama dengan ni. Yang seumpama dengan ni. Ingat tak? Ingat tak? Ala-ala yang macam ni. Babnya tak jauh, babnya tak berapa jauh. Muka surat berapa? Bab 10 ke atas. Bab 10 ke atas. Jumpa? Bab 17? Ada? Sikit-sikit je. Kalau 17 hadis nombor berapa? Yang bawa bendera ni dah ada sebelum ni. Hadis 17 muka surat berapa? Poin Izzah. Bukan? Sama lah, ada yang sama. Cuma dia beberapa riwayat. Yang ni lain sikit lah. Perang Khaybar juga. Perang Khaybar. Ni tengok muka, kalau buku yang kita ni, buku Poin Izzah tu muka surat 77. Muka surat 77. Bab 10. Bab 10 hadis 8. Bab 10 hadis 8. Bab 10 hadis 8. Kena ulang kaji juga kan, supaya kita tahu hadis ni dia boleh apa tu kita kata, satu hadis boleh jadi meliputi beberapa judul berdasarkan kandungan hadis tersebut. Dulu dalam bab 10 apa dia? Bersegera kepada kebaikan. Hadis yang sama dalam bab 10. Dalam bab 10.
Jumpa hadis 8. Tapi dalam bentuk pendek kan dia datang. Yang ni apa ni bagi tahu macam mana Ali bin Abi Thalib itu segera bila diperintahkan tu segera buat. Tengok hadis yang ke-8 dalam bab 10 tu, juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar la'atiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar. Yang dalam ni yang dari tadi tak ada Umar kan? Jadi pelbagai riwayat. Sebab itu kalau kita belajar hadis, kita akan bawakan semua riwayat dalam tema yang sama, baru kita dapat tahu cerita penuh. Sebab gini, sebab dalam satu situasi, contoh kan dalam kelas kita ni, yang buat nota ni nota takkan sama. Confirm tak sama punya. Kan ada orang dia datang mula-mula, lepas tu dia keluar sekejap tu. Kan ada yang datang lewat, lepas tu ada yang berkhayal ke dia tak sempat, yang tu ada yang tak faham, ada yang faham kan. Jadi riwayat tu dia akan berbeza-beza. Jadi kena gabungkan semua riwayat tu untuk mendapatkan situasi asal, menggambarkan situasi asal. Gitulah umpamanya. Faham lah kan? Sebab itu riwayat ni ada banyak, sebab ramai yang meriwayatkan. Sahabat-sahabat yang ada tu. Mengikut laporan tu akan mengikut persepsi masing-masing. Itulah laporan masing-masing. Kemudian ditambah pula dengan perawi yang belakang tu kan, yang meriwayatkan. Sebab dia sanad kan. Yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah tu pula kan. Gitu. La'atiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarah illa yawma idin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaibar, aku benar-benar akan menyerahkan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dan Allah akan memberikan kemenangan dengan melalui tangannya. Jadi yang tak ada yang dalam tambahan yang hadis hari ini ialah dalam hadis yang dulu Allah cinta dia orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Yang hadis yang ada hari ini, esok akan aku serahkan bendera ini kepada seorang yang melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Kan dahulu kemudian tu biasalah yang macam tu. Sebab itu laporan. Umar berkata, saya tidak begitu maknanya tidak begitu keinginan, tidak begitu berminat. Tidak begitu ingin menjadi pemimpin kecuali hari ini. Sebab apa? Sebab apa nak jadi pemimpin? Sebab dia iktiraf Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Kan? Maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Jujurnya Umar, kan? Jujurlah sahabat ni, memang jujur. Kalau kita mungkin malu nak bagi tahu, sebab itu berkena perasaan dia kan. Saya tak ada lah hari tu rasa nak jadi pemimpin. Lepas tu bagi tahu pula, saya pun pergi depan sikit. Kan? Nak suruh Nabi panggil. Kalau bagi orang biasa mungkin dia malu lah nak meriwayatkan benda-benda yang melibatkan keinginan dia lah kan. Lepas tu perbuatan dia yang nak menunjukkan keinginan tu. Tapi sahabat-sahabat ni dia itulah, ada ratus sahabat, dia jujur. Dia benar kan. Golongan as-siddiqun, benar, jujur.
Sebab itu mereka sahabat. Sahabat kan? Tinggi sangat kedudukannya dalam agama. Maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panggil itu kepadanya. Lalu bersabda, majulah ke depan dan janganlah kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah lalu berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak. Paling dah sebab Nabi tak bagi paling belakang kan. Dia kan yang menarik dulu. Sambil-sambil itu dia panggil Rasulullah, wahai Rasulullah, atas dasar apakah saya memerangi manusia? Baginda menjawab, perangilah mereka sehingga mereka mahu bersaksi bahawa tidak ada ilah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka tercegahlah mereka itu daripadamu, baik harta maupun darah mereka, melainkan dengan haknya. Sedangkan hisab mereka tergantung kepada Allah. Jadi dalam hadis yang dulu tidak nampak jelas, maknanya seolah-olah tak boleh masuk Islam, peranglah kalau. Tapi yang dalam hadis yang ni sebab itu kita kena dalam pengajian ni dia kena bawakan semua riwayat untuk mendapatkan gambaran tu tadi. Dia panggil hadis maudhu'i juga ni, hadis maudhu'i. Hadis maudhu'i. Untuk tahu tentang satu tema, bawakan semua hadis. Untuk satu topik. Tapi dalam hadis yang baru hari ini macam mana? Apa yang puan-puan dapat? Apa yang puan-puan dapat daripada hadis ni? Yang tambahan kepada hadis yang sebelum ni. Hadis yang sama. Dari sudut ajakan tu. Dari sudut dakwah tu. Kan bila siapa tu, bila Ali tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya perlu memerangi mereka sampai sampai mereka bersaksi bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Kemudian jawab Nabi SAW. Jadi jawapan dalam hadis ni dia dia panggil elaborate kan. Lebih terperinci satu-satu macam mana nak buat. Jadi bukan seperti sangkaan kita, dok masuk Islam bunuh, mana, bukan begitu. Gitu. Jadi jawab Rasulullah SAW, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Laksanakanlah dengan tenang sehingga kamu sampai di daerah mereka, lalu ajaklah masuk Islam dan beritahukanlah kepada mereka tentang hak Allah. Gitu. Kan ajak dakwah dulu. Okey. Kita tengok huraian satu-satu. Jadi hadis ini macam mana perempuan nak tanda tu kan? Hadis dulu dalam bab 10. Sekarang dalam bab yang ke-20. Dalam bab 10, bab yang ke-20. Jumpa hadis yang sama tetapi lebih lagi penerangannya. Jadi Ali bin Abi Thalib ni yaftahullahu ala yadih. Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Dengan tangannya. Kemudian sifat dia tu yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cintakan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun cintakan kepada dia. Tahap tinggi lah ni. Inilah wali yang sebenar-benar wali. Dia ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi wali sebenar wali ni pun telah nisbahkan sesuatu yang tidak benar ke atasnya. Kan, sehingga kan Syiah ni anggap dia tu Tuhan dah pula, menuhankan Ali. Sampai menganggap wahyu tu tersilap turun, sepatutnya turun kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sepuluh dah.
Dia begitulah perempuan, benda asalnya molek, tapi diselewengkan di belakang-belakang. Macamlah Nabi Isa alaihissalam kan. Dia tak pernah pun kata dia tu anak Tuhan. Gitu. Tapi yang asalnya, eloklah Nabi Isa alaihissalam, elok sangatlah Ali radhiyallahu anhu. Kan, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Okay, jadi pagi esok kan dia bagi tahu tu esok. Nabi bagi tahu, mula-mula Nabi cakap tu, Nabi kata esok aku akan serahkan bendera ni kepada seseorang. Jadi malam tu orang pun dia fikir-fikir kan, siapa orang tu. Jadi esoknya falamma asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia pun tanya mana Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Rupanya Ali ni sakit mata. Kemudian Nabi pun jampilah kan, jampi mata Ali radhiyallahu anhu pada abihi. Maka sembuh. Sembuh terus, sembuh. Seperti tak pernah sakit pun. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawa kurniaan Allah ni kadang-kadang tak diketahui pun oleh tuannya. Mana daripada hadis ni? Sebab Ali tak sendiri tak tahu pun. Kan dia duduk tengah sakit mata, duduk sibuk dengan sakit mata dia kan. Jadi tanda-tanda tak ada. Gitu. Kadang-kadang kurniaan yang Allah kurniakan tu tidak disedari pun tuannya. Jadi orang duk ngaku saya ni wali Allah, padan dolah kan. Biasanya wali Allah dia tak sedar pun dia wali Allah tu. Gitu. Lepas tu mengaku pula macam-macam kelebihan. Nampak macam-macam. Kurniaan Allah kadang-kadang tidak disedari. Tidak disedari. Jadi Ali pun melakukanlah tugasnya, kan, melakukan tugasnya. Kemudian Ali tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqatiluhum hatta yakunu mithlana?" Adakah saya perlu memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Seperti kita maknanya menjadi orang Islam. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam tadilah, unfus. Unfus ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Jadi Nabi tak jawab, tidak mengiyakan direct kepada apa yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib. Adakah saya kena perangi mereka sampai mereka jadi orang Islam macam kita? Jadi Nabi tak kata, mereka tak ulang maknanya yang macam tu. Nabi tak kata perangilah mereka sehingga mereka jadi macam kita. Tak. Gitu. Tapi Nabi cakap apa tadi? Laksanakanlah dengan tenang sehingga kamu sampai di daerah mereka. Sebab apa? Sebab Islam ni tidak boleh dipaksa, kena terangkan dulu. Tidak ada maknanya bila takut kena pedang tu dia pun mau masuk Islam. Tidak begitu. Tidak ada paksaan dalam agama. Kena terangkan dulu. Biar masuk tu dalam keadaan sedar dan faham.
Ala rislika, itulah maksudnya ala rislika. Umfus ala rislika. Maksudnya dengan tenang. Dengan tenang. Bergerak dengan tenang. Bukan dengan golojo. Lawan kepada tenang apa dia? Gopo gapah. Bergerak dengan tenang. Bukan dengan gopo gapah. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Dan beritahulah kepada mereka apa yang diwajibkan ke atas mereka. Hak-hak Allah yang perlu mereka tunaikan. Jadi perkara yang ada dalam perintah Nabi SAW ni kepada Ali bin Abi Talib, yang pertamanya dakwah ilal Islam. Ajak kepada Islam. Ajak kepada Islam. Sebab apa? Summa ud'uhum ilal Islam. Kan? Summa ud'uhum ilal Islam. Ni direct ni Nabi suruh ajak kepada Islam, suruh masuk Islam. Summa ud'uhum ilal Islam. Kan, bergerak dengan tenang. Bila sampai kat tempat mereka, ajak mereka supaya masuk Islam. Ajak. Bukan maknanya tok pedang tepat masuk Islam, kejap ke bunuh. Mana ada gitu? Tidak ada, tidak begitu. Summa ud'uhum ilal Islam. Ni kan. Macam tu. Nombor 1, bila sampai kat tempat mereka, yang pertama diperintahkan ad-da'wah ilal Islam. Ajak kepada Islam. Nak cakap macam mana? Bi'ayyakul lahum aslimu. Masuklah Islam. Dengan perkataan-perkataan yang sesuai. Masuklah Islam. Kalau dia tanya lagi, tanya ada Islam tu benda. Kan tanya contoh. Kena terangkan lah. Jadi proses tu lama lah perempuan kan. Proses tu banyak lagi. Syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terangkan apa itu Islam. Apa itu Islam? Islam ialah kan dalam bab iman, Islam dan ihsan dulu kan. Bab muraqabah. Bab muraqabah. Itulah gunanya. Ilmu ni nak terangkan. Orang pun tanya, Islam tu benda? Kita pun tak tahu nak start daripada mana. Mana ada Islam ni kan? Itulah gunanya nak belajar kan? Yang apa Jibril tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jawab yang macam Nabi tak jawab je lah. Wa in kana la ya'rifunahu. Kalau kita kata masuklah Islam, lepas tu dia tahu dah Islam tu benda. Tapi kalau dia tak tahu, kena bagi tahulah dia Islam ni kita kena terima Allah, bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia penerangan tu memang tak cukup lah sekadar tu kan. Kemudian kena tunaikan solat, mengerjakan zakat, puasa dalam bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Macam yang Nabi jawab lah. Maknanya ajak kepada Islam dan terangkan Islam tu. Yang kedua, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Yang kedua, menerangkan, kena bagi tahu kepada dia selepas daripada ajak kepada Islam, bagi tahu apa yang wajib ke atas mereka, hak-hak Allah yang perlu mereka tunaikan, iaitu kena patuhlah bila dah masuk Islam. Kena dengar perintah Allah, kena patuh perintah Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Kenapa kena bagi tahu macam tu? Jadi dia kena tahulah bila masuk Islam dah tak boleh nak buat lah macam dulu. Kena terangkan. Kerana apa? Li'anna ba'dhan nas yadkhulu fil Islam ala annahu sebab apa? Sebab ramai juga orang yang masuk Islam, dia tahulah Islam tu agama tapi tak tahu benda. Dia ingat aku boleh buat macam biasa-biasa, sama je dengan agama lain, tidak ada tuntutan. Gitu. Jadi begitulah puan-puan, bila kita nak ajak kepada kepada Islam, satu kena bagi tahu Islam tu apa. Yang kedua kena jelaskan tanggungjawab seorang Muslim ni, kena
taat kepada perintah Allah. Gitu. Jadi kalau orang yang masuk tanpa tak tahu apa-apa ni, bila dia kata Allah, tak boleh minum arak ke? Kalau gitu tambah nak keluar Islam. Ingat kau boleh main perempuan macam dulu? Tak boleh ke? Kalau gini susah ni Islam gini. Gitu. Sebab itu setengah saudara baru dia ambil masa yang lama sebab bersedia benda-benda tu lah. Dia tahu yang ni. Jadi sebelum dia memeluk Islam tu, dia ready dulu. Yang ni kena tinggal. Dia pun buat. Kan? Dia buat anggaran macam mana. Sebab apa? Sebab Islam ni agama yang telus. Dia tak boleh tipu. Tak apa, masuk dulu. Masuk dulu. Dok mayang pun tak apa. Mana boleh bagi tahu gitu? Tak boleh kan? Boleh ke bagi tahu begitu? Tak apa, kita nak suruh dia masuk Islam. Tak apa, masuk je Islam. Syahadah je. Semayang tu tak apalah. Dia bertentangan dengan apa yang Nabi SAW bagi tahu kan? Apa itu Islam? Islam ialah syahadah. Kan? La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu mendirikan salat. Gitu. Cumanya sekarang ni, kalau zaman teknologi maklumat ni, tak ada lah orang yang bukan Islam tak tahu kan apa yang dilakukan oleh umat Islam. So itu sebenarnya banyak benda yang kita ajak tu melalui perbuatan. Kan? Inilah orang Islam. Inilah amalan orang Islam. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak diberikan pendedahan, dia masuk suka-suka je. Bila dia keluar daripada Islam, murtad, wa'iyadzubillah, maka dia ni penentangan dia tu kepada Islam lebih dahsyat lagi daripada sebelum Islam dia tu. Gitu. Jadi itulah satu benda yang penting lah. Kebetulannya pula kita ada projek dakwah kan. Penting untuk kita ambil, kita buat step dakwah kita tu berdasarkan apa yang disebut dalam hadis yang sahih. Ajak kepada Islam, lepas tu terangkan. Tapi sebenarnya pendakwah-pendakwah ni memang buat benda tu secara tidak langsung kan. Dan beritahu Islam ni macam mana. Cuma dari sudut step kita tu, kita kena buat ikut step lah. Sehingga mereka benar-benar memahami tentang Islam. La naktafi, maknanya kita ni tak cukup sekadar kita ajak masuk Islam. Sedangkan mereka tak tahu Islam tu apa. Kena terangkan dulu. Contoh katalah Puan Zaleha kan, pergi ke mana, kutub ke nanti kan, kutub mana-mana, berdakwah kepada orang Eskimo. Ada lagi ke orang Eskimo? Ada kot. Kan contoh dia. Tapi orang Eskimo kot ada dah internet kot sekarang ni kan. Jadi dah nak kata tak sampai dakwah kemungkinan. Tapi sekarang ni isunya bukan tak sampai internet, tak sampai dakwah. Ada orang internet tu semua dapat, tapi dakwah tu tak sampai. Jadi kemungkinan besar kita perlu terangkan juga. Jadi itulah stepnya. Stepnya ajak kepada Islam dan terangkan asas-asas Islam tu. Tapi jangan terangkan dengan susah. Ni kalau masuk Islam tak boleh dah, benda ni tak boleh, bagi tahu tak boleh saja. Dia pun rasa ya Allah semua tak boleh. Kena pandailah kan dakwah tu dengan hikmah. Satu benda yang tak boleh kena bagi tahu, tapi yang lain-lain boleh. Arak je tak boleh, tapi bilanglah ayat-ayat lain kan semua boleh. Yang memabukkan saja. Dan dalam hadis ni ada motivasi dari sudut pahala. Inilah kan kalau sebelum ni kita selalu kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menawarkan ganjaran kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Kan ganjaran syurga dan sebagainya. Yang ini ganjaran dalam hadis.
ganjaran ni disebutkan dalam ajaran ilmu wahyu, dalam Al-Quran, dalam hadis. Sebab apa? Sebab fitrah jiwa manusia ni nak kepada ganjaran. Fitrah nafs tu. Fitrah nafs manusia, dia nak kepada yang cantik-cantik, yang elok-elok, yang sedap, yang banyak. Kan? Jadi itulah dakwah ni dia kena raikan juga nafs. Tengok cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dakwah Nabi Nuh alaihi salam pun macam tu juga kan. Istighfar, nanti Allah turunkan hujan, kan bagi rezeki. Itu memang dikehendaki oleh jiwa manusia. Tapi nikmat yang kita dapat tu, biarlah dapat tu dengan kepatuhan kita kepada Allah. Hujan semua kena kepada orang yang syirik pun kena dapat hujan juga. Tapi kita tak naklah nikmat yang macam tu. Kita nak nikmat tu dalam bentuk Allah bagi tu dalam bentuk rahmat dia, belas kasihan dia kepada Allah. Gitu. Macam kita dengan orang pun macam tu juga kan. Kita tak naklah orang bagi tu sebab kita minta kan. Nanti dia bagi tu dia tak ikhlas. Tapi kita rasa nak juga kan. Nak. Tapi nak suruh dia bagi ikhlas lah. Gitu. Dalam rumah tangga dan sebagainya lah. Gitu. Jadi ganjaran yang disebutkan dalam hadis ni, lafaznya macam mana tadi? Fawallahi la ayya. Ni satu lagi baris dia tu. Satu lagi baris tu. Tengok perempuan dia punya baris. An yahdiyallah. Boleh tak? Biasalah kalau salah-salah baris tu. Sebab benda editing ni dia benda yang hilang banyak atas. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Min humrin na'am. Okey, demi Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk disebabkan ajakanmu, itu lebih baik bagimu daripada mendapat rampasan perang dalam bentuk ternakan-ternakan yang bagus ataupun unta merah. Unta merah. Unta merah ni lah ternakan yang bagus, unta yang paling baik lah. Gitu. Unta merah. Kenapa sebut unta merah? Unta merah, kereta apa mahal sekali zaman sekarang ni? Saya tak mengikuti perkembangan kereta. Kita benda buat mewah sekali zaman sekarang. Zaman-zaman dulu Ferrari tau. Itu masa ustazah sekolah menengah lagi. Ada seorang ustaz sekolah tu, tapi ustazah minat ustaz tu. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Dia belajar qawaid Arabiah. Ustaz Mustafa. Dia lain daripada ustaz-ustaz lain. Lain dia kat mana? Dia masuk, dia tulis semua tu ajar tajuk-tajuk tu. Lah sekali masa dia nak keluar baru dia tulis tajuk hari ni. Tajuk kemudian. Kita pun jadi tersetak, tajuk ni. Tapi dia panggil Ustaz Pak Ferrari. Budak-budak ni memanglah kan budak-budak sekolah suka menggelarkan cikgu-cikgu kan. Cikgu-cikgu tak rasa ke dulu? Penggelaran daripada pelajar-pelajar. Yang nakal-nakal tu dia bagi tu. Ustaz Pak Ferrari. Bukan kereta Pak Ferrari pun, dia kereta sport dia tu. Nak bagi tahu tentang kereta. Kalau di zaman kita ni, kalau kereta lah mewah jadi satu lambang kemewahan kan. Jadi bagi orang Arab ni, unta merah lah mahal sekali.
Kalau zaman kita agak-agaknya sebut apa Audi. Lamborghini. Lamborghini ada kat situ. Lamborghini. Tak tahulah. Lebih baik daripada Lamborghini. Gitu. Lamborghini. Daripada unta merah. Sebab kita kena buat perumpamaan macam tu. Sebab kalau kita tengok unta merah, tak kenal, tak berasa nak pun unta merah tu. Kena relatekan dengan budaya kita lah, dengan situasi semasa. Maknanya harta yang paling mewah, yang paling bagus sekali. Lebih baik daripada itu lagi. Senang kan? Kalau dalam hadis-hadis ni senang. Apa tu, solat sunat fajar lebih baik daripada apa? Dunia dan isinya. Secara umum macam tu lah. Secara umumnya macam tu. Itu baru solat sunat fajar. Yang ni bila dapat Islam ni, dapat orang ni, seorang ni dapat Islam, dia buat belaka fajar, sunat fajar semua sekali. Lagi lebih baik lah daripada itu. Gitu. Benda susah, kerjanya susah ni. Maka Ali bin Abi Talib pun buatlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum, tetapi mereka tidak masuk Islam. Dia kira ni. Bukan tidak gitulah, maknanya berlakulah peperangan, kemudian Islam menang. Islam menang. Mereka menentang menentang, tidak mahu bayaran yang ditentukan gitu. Jadi berlakulah peperangan. Fafatahallahu ala yadai Ali bin Abi Talib. Kemudian Allah bukakan kemenangan tu di tangan Ali bin Abi Talib. Tapi yang yang hadis ini dimasukkan dalam bab ke-20 ni sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Bukan terus berang. Bukan terus berang. Perang Khaybar. Hadis ini juga menunjukkan bahawa kita boleh berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan. Boleh berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan. Daripada mana ni? Kita boleh maknanya mengharapkan untuk kita yang mendapat yang terbaik tu. Sebab apa? Berdasarkan sahabat-sahabat ni meneka, siapalah esok ni yang dapat ni. Sambung dengan, kita dash dengan hadis yang sebelum ni, cerita Umar kan, Umar yang mengharapkan. Boleh kita harapkan macam tu. Harapnya kita dah, kalau tak boleh nak buat macam mana? Jangan sampai kita, yang tak bolehnya ialah hasad. Kan, potong line, tak boleh lah. Itu bukan sifat para sahabat. Sebaik-baik bolehlah kita mengharapkan, tapi maknanya gini, kalau kita harapan kita ni, kalau ikut Ali bin Abi Talib ni, dia tak tahu pun kan, sebab dia sedang sakit mata, dia tak ada pun malam tu. Jadi dia tidak berharap.
Allah bagi kepada orang yang tidak berharap. Gitu. Maksudnya dari sudut kita nak apa kita panggil, nak menguruskan jiwa kita ni, nak ke tak nak ni, sebaik-baiknya kita fokus kepada yang basic lah. Kita basic, kita nak pahala di sisi Allah. Dari sudut kelebihan orang ni, Allah akan bagi mengikut kesesuaian masing-masing. Ada orang lebih bahagian A, B, C. Tapi macam mana pun yang Allah bagi kepada kita, sebab rezeki nikmat ni tak sama, kan, tugas pun tak sama. Jadi sebaik-baiknya kita tak payah nak telio dengan tapi yang sahabat-sahabat nak tu sebab tak confirm lagi kan. Tak confirm lagi. Harap-harap tu ada lah, bolehlah berharap. Tapi dari sudut niat secara umumnya, niat itulah apa yang ada di sisi Allah. Tapi kita tak boleh nak kata kepada para sahabat ni pasal Nabi janji tu apa yang ada di sisi Allah tinggi sangat, sebab Allah dan Rasul cinta kepadanya. Itu yang mereka nak sebenarnya. Itu yang mereka nak sebenarnya. Itu yang mereka harapkan. Bukan nak jadi pemimpin. Bukan. Berbeza dengan kita sekarang ni. Berbeza dengan kita sekarang ni. Yang sahabat-sahabat ni sebab telah diiktiraf oleh Rasulullah SAW. Allah dan Rasul cinta kepadanya. Bukan sekadar kemenangan akan berlaku pada tangan dia. Bukan. Yang pentingnya. Itulah sifat para sahabat. Apa pengajaran hadis 2? Pengajaran utama hadis 2 untuk bab yang ke-20 ni. Sesuai dengan tajuk bab yang ke-20. Dari sudut mana? Kalau hadis yang pertama tu hadisnya pendek, tapi kaitannya banyak. Kaitannya banyak dengan tajuk. Kalau hadis yang kedua ni hadisnya panjang, tapi poinnya untuk tambahan kepada tajuk 20 ni, Ustazah kata satu pun boleh dah. Yang satu tu Ustazah nak, apa dia satu tu? Faham tak soalan? Ulang semula. Kalau dalam hadis pertama tu cuba kita buat kesimpulan daripada hadis yang pertama tu. Hadis yang pertama ni, tajuk kita tu kan macam kelebihan kan, kelebihan. Sesiapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajarkan, menerangkan, dan juga menerangkan. Hadis yang pertama tu kita belum buat lagi apa dia punya pengajaran tu. Untuk kita lah, untuk kita. Pengajaran secara khusus. Nombor 1, apa dia? Mengajak kepada kebaikan. Kalau untuk kita sesuaikan dengan tajuk, kita buat dua. Kan dalam tajuk tu dia ada 3 benda kan dalam tajuk. Tajuk 20 ni ada 3 bahagian. Nombor 1, menerangkan. Kan adilah lah. Adilah tu menerangkan, tak ajak lagi terangkan. Yang ni betul, yang ni tak betul. Yang kedua, ajak kepada kebaikan tu lah. Yang ketiga, ajak kepada keburukan. Dia ada 3 bahagian dalam tajuk. Jadi untuk kita buat pengajaran, kita sesuaikan dengan tajuk tu lah, supaya kita mudah faham dan mudah nak amal. Okey, pengajaran untuk hadis 1 dulu. Nombor 1, menerangkan.
menerangkan tentang perkara baik dan buruk serta mengajak kepada kebaikan. Sambung. Macam mana nak buat? Manda'a ila huda. Manda'a ila huda. Kana lahu minal ajri mitu ujuri man tabi'ahu. Menerangkan tentang perkara baik dan buruk serta mengajak kepada kebaikan. Dapat apa? Menerangkan tentang perkara baik dan buruk serta mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang orang kan ni perempuan, orang ni kadang-kadang dia tak perlu ajak, sebab dia fikir sendiri, ni molek, ni tak molek. Terangkan tu pun sudah menjadi manda'a ila huda. Kalau da'a secara khususnya, marilah kita ajak direct. Tapi kadang-kadang orang ni dengan adilah lah, sekadar menunjukkan saja pun dia ada inisiatif sendiri. Yang ni tak boleh, yang ni kena buat ni lah. Ada orang dia dah tahu yang ni baik, yang ni buruk, tapi orang panggil apa, nak buat ke tak mau buat ke, nak pergi ke tak mau. Jadi kena ada orang ajak dulu baru. Gitu. Jadi sekadar adilah lah, maknanya menerangkan saja tu sudah boleh masuk. Dia sudah boleh sudah boleh berkongsi saham bagi orang yang dia tak ajak pun, kita terangkan je. Jadi kita faham jadi nombor 1 tu menerangkan tentang perkara baik dan buruk serta mengajak kepada kebaikan. Mengajak tu maknanya mengajak secara langsung lah, direct. Direct. Mengajak kepada kebaikan. Dapat apa? Macam mana nak buat ayat? Membolehkan kita macam boleh gitu je. Nak buat ayat je ni. Bendanya dah tahu kan. Nanti pun edit lagi. Kita edit lagi sama-sama. Menerangkan tentang perkara baik dan buruk serta mengajak kepada kebaikan membolehkan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Melakukan perkara baik tersebut. Perkara baik yang diajar ataupun yang diajak itu. Jadi dia jadi ayat sekolah sikit lah. Cuba saya terangkan, saya ulang balik. Lepas tu kita edit lagi. Menerangkan tentang perkara baik dan buruk serta mengajak kepada kebaikan membolehkan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan perkara baik yang diajar ataupun yang diajak tu. Boleh kan? Nanti puan-puan edit sendiri lah kan. Ajar tu ajar tu mungkin kita terangkan. Maksudnya Ustazah nak sesuaikan dengan tajuk adilah lah. Tunjuk yang cuma puan, kalau orang yang dia bergantung kepada penerima jugalah kan. Contoh kalau orang yang dah tahu macam hadis ni sahih, hadis ni palsu kan, cukup dah dia tu, yang ni kita kena buat yang ni, cukup dah tu. Tapi bagi orang yang anggap semua hadis sama, kita pun terangkan untuk bahagian mana, menerangkan ini sahih, ini palsu. Dia akan anggap sama je dua-dua hadis. Jadi kena ada peranan ajak pula. Ajak. Ajak apa?
Marilah kita buat contohlah untuk bezakan tu. Dia jadi panjang tu pasal dia jadi ayat akademik sikit. Ustazah ni jenis orang yang sayang nak tinggal. Jadi nak masukkan semua dalam satu ayat, jadi panjang lah. Kalau kita boleh potong-potong tu lagi baik sebenarnya. Kalau kita nak buat satu-satu boleh juga, tapi dia akan mengulangi lagi panjang, mengulangi benda yang sama. Menerangkan tentang perkara baik dan buruk membolehkan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan perkara buruk yang diajarkan itu, yang diterangkan itu. Nombor 2, mengajak kepada kebaikan. Gitu. Kalau kita nak asingkan, boleh juga. Menerangkan tentang perkara baik dan buruk, kita potong. Menerangkan perkara baik dan buruk membolehkan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan perkara baik yang diterangkan itu. Faham tak? Kita buat asing-asing lah, macam-macam. Kesian puan-puan, ayat yang panjang ni memang membenarkan. Semula ayat 1. Ayat pertama, menerangkan tentang perkara baik dan buruk membolehkan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan perkara baik yang diterangkan itu. Kita terangkan dengan perkara yang baik dengan buruk, kan? Kan? Jadi kalau dia ikut yang baik tu, maka kita dapat pahala yang sama yang dia buat tu. Kemudian yang kedua, mengajak pula. Kita ni jenis nombor 2 ni, dia jenis tak pandai sangat nak terangkan. Dia bukan jenis orang yang menerangkan, tapi jenis orang yang ajak. Nak terangkan sangat tak boleh. Yang nombor 1 tu untuk orang yang bahagian penerangan. Bahagian yang kedua ni bahagian mengajak. Gitu gitu. Mengajak kepada kebaikan. Membolehkan, ayat sama juga. Cuma jadi lain-lain lah. Ini rasa lebih ringan sikit. Mengajak kepada kebaikan membolehkan kita mendapat pahala yang sama, dengan orang yang melakukan perkara baik yang kita ajak itu, yang diajak itu. Kita ajaklah senang. Sebab kita yang nak buat ni kan, ni motivasi untuk kita lah. Sebab kita yang belajar, kita lah yang nak praktikkan hadis ni kan. Jadi sebab tu saya suka dengan perkataan kita. Sebut kita pun rasa sedap dalam ni dah. Kita lah tu. Mengajak kepada kebaikan membolehkan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan perkara baik yang kita ajak itu. Itulah lebih kurangnya. Macam dalam kelas kan, cikgu terangkan. Gitu. Macam orang yang ajak orang masuk Islam kan, dia tak boleh terangkan sangat mungkin. Lepas tu dia bawa. Kalau nak tanya apa-apa kan, dia pun bawa lah kepada siapa-siapa. Gitu. Jadi kita nampak lebih jelas lah kan. Sebab selama ni kita satukan semua sekali, dia jadi tak terang. Jadi setiap orang ada fungsi masing-masing, ada tugas masing-masing. Okey, yang ketiga ni, yang dahsyat ni, mengajak kepada keburukan. Keburukan. Yang ni bagi sikit ya, bagi penerangan sikit. Keburukan tu apa dia? Keburukan nak buat keburukan tu apa dia? Mengajak kepada keburukan. Apa dia mengajak kepada keburukan? Apa dia? Dalam kurungan buat maksiat. Buat maksiat. Ajak kepada maksiat, ajak kepada hadis palsu. Gitu. Nak apa dia lagi? Ajak kepada perkara khurafat. Gitu. Kemungkaran. Boleh. Maksiat, kemungkaran, samalah tu.
Sebab gini, sebab kita perlu terangkan, sebab dalam masyarakat kita ni yang ajak kepada keburukan tu jenis maksiat, zina, gitu je lah. Tapi dalam bab syirik semua ni, dia tak anggap benda tu keburukan. Gitu. Sedangkan tak boleh lah mensyirikkan Allah. Percaya kepada benda-benda khurafat, wali boleh mentadbir Allah, apa benda macam tu, tak boleh. Syirik ni dosa yang paling besar dalam agama. Gitu. Kan? Sebab tu saya suruh tulis dalam kurungan tu, supaya kita nampak mengajak kepada keburukan. Apa yang mengajak kepada keburukan? Dia bukan sekadar yang hoha-hoha tu. Kadang-kadang orang yang salah faham tentang agama ni kan, ajak suruh simpan lakaran-lakaran. Dalam internet banyak perempuan lakaran capal tu tanpa boleh melindungi ahli rumah tu daripada pencuri, daripada kebakaran. Itu dah panggil tangkal. Kalau tanya saudara-saudara baru agama, semua mereka ada tangkal masing-masing, cuma berubah dari sudut jenis lakaran dan cara dipersembahkan saja. Gitu. Mengajak kepada keburukan. Apa dia contoh-contoh keburukan? Maksiat, hadis palsu, khurafat, kemungkaran, syirik, syirikkan Allah dan sebagainya lah. Yang tu yang nak kena belajar tu kan. Yang itulah perlukan kepada ilmu pengetahuan. Itulah yang perlukan kepada hidayah. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Gitu. Mengajak kepada keburukan ni penat. Kenapa? Kerana hadis ni sahih. Mengajak kepada keburukan membolehkan kita, bukan membolehkan, dalam maknanya membuatkan kita, menyebabkan. Membolehkan tu dia positif. Ini menyebabkan. Mengakibatkan kita. Menyebabkan ataupun mengakibatkan. Menyebabkan ataupun mengakibatkan kita apa? Mengakibatkan kita tak payah kita lah. Kalau yang tak nak ni jangan berubah kita. Menyebabkan, gitu cara kita buat ayat. Kalau yang kita nak kita berubah kita. Kalau yang mengakibat ni, ya boleh menyebabkan ataupun mengakibatkan seseorang itu. Tak nak lah kita. Tak. Seseorang itu, mengakibatkan seseorang itu mendapat dosa. Mendapat dosa yang sama lah. Yang sama dengan orang yang melakukan keburukan yang diajak itu. Gitu. Ini kelas buat ayat sekali dah ni, kelas bahasa sekali dah. Jadi 3 itulah yang penting dalam hadis yang pertama. Dalam hadis yang pertama itulah 3 yang utama tu. 3 yang utama. Jadi hadis yang pertama tu telah meliputi tajuk. Kan, meliputi tajuk. Sebab tajuk tu terbagi kepada 3. Hadis yang kedua pula. Hadis 2. Hadis 2, pengajaran untuk hadis 2 ni banyaklah tadi yang telah diterangkan. Tapi sekarang kita nak buat pengajaran yang berkaitan dengan tajuk. Yang berkaitan dengan tajuk. Apa dia? 1 cukup lah. Ke nak 2? Bagi perempuan, siapa cukup? 1. Jumpa tak? Tak pandai nak buat ayat. Bagi tahu Ustazah, nanti Ustazah bagi tolong buat ayat. Perempuan ini belum dapat kan? Puan boleh baca tak? Boleh baca tak? Boleh. Ni kan doa yang kita bagi dulu lah. Dulu kita bagi satu-satu. Dalam kelas lama dah kan. Bagi satu-satu. Lepas tu
Inilah himpunan dia. Ada lagi yang lain, tapi yang ini doa-doa yang kita semua amalkan lah ni. Dah. Betul. Doa ni nurse pergigian. Ni memang kita doa ni, alhamdulillah. Apa ni, semua ni daripada doa-doa yang hadis. Doa daripada hadis-hadis yang sahih, yang sabit. Jadi puan boleh lah tolong baca. Yang ni yang awal dulu. Yang sekarang ni bila Ustazah ajar di tempat-tempat lain, yang ni kita perlu ajar di satu. 4. Tapi yang apa ni, orang educated ni tak payahlah kan. Maknanya kita boleh tengok sini. Gitu. Kadang-kadang yang baru tu kan kita buat besar, tapi benda yang sama je. Itu untuk amalan kita lah. Macam mana? Boleh? Siapa dapat? Satu? Sama apa? Dia barang siapa yang mengajak sama je. Maka yang boleh pahala sebana. Ada dua? Ni ada dua. Cuma yang pentingnya tak sama je. Sama je. Tidak ada satu? mengurangi sikit. Siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal. Sama juga lah. Okey, 1 dengan 2. 1 dengan 2 tu sama. 1 dengan 2 tu pengajaran 3 yang tadi. Hadis 3 pula. Hadis 3. Hadis 3 pula. Hadis 3 ni dapat berapa? Kalau 1 pun dah okey. Bahagian hujung tu kan. Ayat tu macam-macam boleh buat. Dia nampak simple tapi dia mendalam. Dia mendalam ni. Poin dia kat mana? Dari sudut hadisnya ni. Kalau nak ambil banyak pun boleh. 1 pun cukup. 1 je lah dulu. Poinnya duduk di sabda Rasulullah SAW bahagian akhir tu. Kalau nak ambil setakat unfuz ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum, tu pun dah boleh banyak tu. Cuba kita ambil setakat ni. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Tapi macam mana kita nak buat pengajaran dia tu? Macam mana orang yang menyampaikan untuk dapat hidayah, petunjuk dari ajakan kita tu adalah lebih besar ganjarannya dari Allah daripada kemewahan dunia. Kan? Boleh. Rasa berdiri bulu roma pula kan. Memanglah. Macam mana Puan Izzah ayat dia? Orang yang mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah melalui ajakan kita. Melalui ajakan kita. Orang yang mendapat hidayah melalui ajakan kita. Satu. Faham tu betul. Cuba nak tulis ayat tu kan. Nak sambung kat mana tu. Orang yang mendapat hidayah melalui ajakan kita, ganjarannya ganjarannya kepada kita ialah lebih besar. Ganjarannya kepada kita adalah lebih besar daripada kemewahan dunia. Boleh lah tu. Lebih besar daripada kemewahan dunia. Okey. Humrun na'am menggantikan, menjadi perlambangan kepada kemewahan dunia. Lebih besar daripada kemewahan dunia.
Macam mana bunyinya tadi? Orang yang mendapat hidayah melalui ajakan kita, ganjarannya kepada kita adalah lebih besar daripada kemewahan dunia. Macam tu. Okay, saya rasa setakat itulah untuk hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang datang daripada diri kita sendiri. Minggu depan kita cuti cuti. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang boleh dapat yang ni? Saya ingat nanti yang akan datang ni nak buat perbincangan tentang fiqh sekali lagi. Siapa yang boleh dapat? Tak ada. Lagi-lagi.